Tak ada maruah lah negara kita. Kalau pemimpin kita jenis pemimpin yang tak berani depan dengan tekanan, kelas sekali tak ada keputusan. Kau tengok Datuk Seri Ibrahim, kan? Hubungan baik dengan Amerika, baik-baik juga dari segi perdagangan dan sebagainya. Tetapi ada satu bila ada depan dia keputusan, dia berani buat keputusan. Walaupun keputusan itu menjejaskan imej Amerika Syarikat. Contohnya ada isu Palestin dulu lagi. Kan? Kita tegas, Anwar tegas dalam isu Palestin. Okey. Walaupun tidak disukai oleh Amerika Syarikat. Maggie ya. Di depan Presiden Amerika Syarikat, Anwar hentam isu di Gaza ini. Biden sebelum ini. Trump datang Malaysia pun. Walaupun datang Malaysia, kita raikan sebagai tetamu. Tapi bukan itu untuk menutup mulut kita. Dalam ucapan depan Trump pun, Anwar menyatakan ketegasan Malaysia dalam isu Palestin. Hari ini serangan Amerika Syarikat dan Israel kepada Iran. Kan? Sekali lagi, Parlimen kita buat keputusan. Bukan pandangan peribadi Anwar Ibrahim. Bukan kenyataan dia sebagai Perdana Menteri. Tetapi kenyataan Parlimen Malaysia. Memberikan satu kenyataan yang tegas dan berani untuk menentang kekejaman Israel terhadap Iran yang bersongkol dengan Amerika Syarikat. Itu keputusan yang kerajaan buat. Itu namakan pemimpin yang berani buat keputusan. Walaupun dia tahu risiko, kan? Amerika di belakang Israel, dia tahu akan ada risiko. Kerana kita ada hubungan dagang yang besar dengan Amerika Syarikat. Kita masih mengharapkan tarif yang baik daripada Amerika Syarikat. Tetapi walaupun begitu, kita tak akan jual kedaulatan negara kita, kita tak akan jual maruah negara kita. Tapi kalau puak lebay jadi kerajaan, saudara, kalau berlaku macam ini, dapat keputusan, dia akan kata apa? Apa pendirian kerajaan terhadap isu di Gaza? Apa pendirian kerajaan terhadap isu serangan kepada Iran? Kita tak boleh campur tangan urusan negara lain. Jadi kita berkecuali lah. Amerika dengan Israel nak serang Iran, dia punya pasal lah. Iran pun tahan negara dia. Kita Malaysia berkecuali. Dia akan jadi macam tu lah. Sebab apa? Tak berani urusan. Dan kalau Amerika tarik dah hubungan dagang dengan Malaysia. Takut. Kan? Tapi Anwar bukan macam tu. Sebab itu bila kita jadi bangkang dulu, apa saja yang berada di depan kita, kita akan lawan habis-habisan. Tapi kita tak ada kuasa, saudara. Waktu itu kita tak ada kuasa. Kita boleh bantah saja dalam parlimen. Kan? Habislah setakat itu. Sekarang ni kita ada kuasa, kita buat. Tapi pembangkang hari ini, mereka pernah berkuasa, mereka tak buat. Mereka jadi bangkang pun mereka tak buat. Jadi kerajaan mereka bangang, jadi pembangkang mereka bodoh. Kau orang yang sokong. Kau yang sokong. Jadi kerajaan bangang. Jadi pembangkang bodoh. Itu pun masih lagi kau orang nak pilih lagi ke? Tak tahulah mana otak ni korang ni. Kita dekat Malaysia ni saudara, dua gabungan parti politik je nak kita pilih. Bukan ada lagi Kerajaan Perpaduan atau PH ni ataupun PN. Dua je. Yang lain Putra, Pejuang apa semua itu. Buat geli-geli je lah. Piala 16 besok itu dah dua gabungan. Walaupun Cetong waktu itu tubuh parti baru. Itu pun parti baru itu kita boleh kategorikan pejuang lah. Kan? Kalau Cetong nak buat parti baru lah. Kan? Parti Kesum se-Malaysia ke, Parti Cetong se-Malaysia ke, Parti Rajuk se-Malaysia ke, itu pulang dia. Kan? Tapi hakikatnya kita akan berdepan PH, Kerajaan Paduan ataupun PN. Jadi kita nak undi mana satu ni? Kita dah tengok prestasi PH waktu jadi pembangkang. Kita dah tengok prestasi PH, Kerajaan Paduan waktu jadi kerajaan. Dan kita dah tengok PN jadi kerajaan 33 bulan. Kita pun dah tengok PN jadi pembangkang. Berjaya tak dia jadi kerajaan 33 bulan? Berjaya tak dia jadi pembangkang sekarang ini? Kedua-duanya gagal, saudara. Jadi pilihan kita apa? Bukan kita kata PH atau Kerajaan Paduan ni perfect semua. Tak ada parti yang sempurna. Diri kita sendiri pun tak ada yang sempurna. Tak ada yang sempurna, saudara. Tapi kita lebih baiklah daripada sebelum ini. Dan kita tunjukkan kita lebih baik. Bukan cakap mulut saja kita lebih baik. Kita tunjukkan kita lebih baik. Sudah-sudahlah. Taksub dengan parti politik ni. Apa nak jadi-jadilah dengan PAS. Aku tetap PAS juga. Apa nak jadi-jadilah.
Apa PAS nak buatlah di kaki rasuah ke, PAS esko dia tembak rasuah ke, PAS ni kaki fitnah ke, kalah sama fitnah, tak kisah. Alang-alang telur aku dah hijau, aku akan pertahankan kehijauan telur aku sampai aku mampus. Ini masalah ada. Kan? Ini masalah ada. Kita tahu kita salah, kita tahu parti kita lemah, kita tahu pemimpin kita tak berupaya memimpin, tapi kita masih nak pertahankan parti kita. Yang rugi kita, dia orang wakil rakyat ni saudara, ahli parlimen ke, adun ke, dia tak dapat bentuk kerajaan negeri ke, dia tak dapat bentuk kerajaan pusat ke, tapi gaji dia jalan. Kalau dia tak jadi wakil rakyat, pencen dia ada. Aku tak jadi kerajaan pun tak apa, aku ada gaji bulan-bulan, dia kata, ahli parlimen. Kan? Kalau aku tak jadi parlimen apa, aku ada pencen. Aku tak ada masalah, tak jadi kerajaan. Kita ni yang jadi, you ni amal, orang tua-tua kampung ni, yang dia duduk dalam masjid dan surau, dia ngutuk kerajaan ni, kau dapat apa?